Macam mana kalau saya cakap yang staff yang anda baru hire boleh perform seawal seminggu pertama kerja? Selama ni, bila ada staff baru, kita kena train satu-satu. Semua kena tunjuk daripada A sampai Z. Bila dia dah resign, kena mula balik dengan orang baru. The same cycle every time. Penat kan? Tanpa sistem, setiap kali kita hire, rasa macam start from scratch. Knowledge, asset tidak disimpan. Semua bergantung kepada orang tu sendiri. Bila orang tu hilang, result pun hilang. Dalam agensi saya dulu, saya dah pernah hire lebih 100 orang staff dan saya belajar the hardest way. Tanpa sistem yang proven, tak kisah separuh mana pun orang tu, dia tetap akan stuck. Sebab itulah saya membina Founder Freedom Model. Ini adalah satu sistem yang bantu kita untuk standardizekan kerja, simplifikan the flow and guide team baru untuk terus deliver result secepat mungkin. Tak perlulah tunggu 3 bulan probation baru nak nampak hasil. Staff baru je masuk, terus tahu apa nak kena buat. Semua dah tersedia daripada hari pertama. Kalau anda nak tahu macam mana nak bina sistem ini dalam bisnes anda, klik link dan tonton video crash course percuma yang saya sediakan. Dan tak lama pun, tak sampai 20 minit. Dan ingat ya, sistem yang betul bukan sekadar bantu tim perform, tetapi bantu juga founder grow tanpa asyik risau hilang orang lama. Yang lama jangan dikenang. Fokus maju ke depan.